Test mic 1 2 3 check 1 2 3 dengar tak? Test. Sekejap saya nak check mic. Okey. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Naimi. Insya-Allah. Apa khabar, sihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ijah. Semua okey. Insya-Allah. Sekejap saya nak share kita punya live ni dulu dekat grup Wasabi yang lain supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita lah pada pagi ni. Okey. InsyaAllah, jom kita mulakan bacaan Al-Ma'thurat kita seperti biasa dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selamat datang pada semua sahabat-sahabat yang mana yang baru masuk live kita. Jom kita baca sama-sama Al-Ma'thurat. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Minum air dulu Ustaz. Itulah macam mana kita ingat nak puasa dia ni tapi boleh kot. InsyaAllah. Dia tak boleh tarik-tarik sikit lah. Kena mendata sikit. Minta maaf lah ya. Kalau mendata saja keadaan tak mengizinkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah slow Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi untuk tambah lagi kita punya semangat untuk baca maksurat ni, sekadar perkongsian lah kepada sahabat-sahabat semua, yang mana amalan yang kita amalkan ni ada hadisnya, mungkin kita ada yang lupa, jadi saya ingatkan lah, terutama untuk diri saya sendiri, yang mana kalau kita baca ayat kursi, salah satu daripada amalan yang ada dalam Al-Maksurat ni, ayat kursi, kelebihannya yang kita akan dapat adalah tidak ada yang boleh menghalang kita daripada memasuki syurga. Jadi kepada sesiapa yang nak urusan dia pergi ke syurga mudah, tak ada siapa yang boleh halang, maka bolehlah baca ayat kursi ni setiap kali selepas solat fardu. Setiap kali selepas solat fardu, maka bacalah ayat kursi ni. Okey? InsyaAllah urusan kita nak pergi ke syurga tu mudah. Sekadar peringatan lah kan. Mungkin ada di kalangan kita yang first time. Kepada mereka yang first time, yang baru masuk ni, jangan lupa untuk follow supaya kita dapat berjumpa lagi di lain waktu, supaya mudahlah urusan kita nak jumpa lagi di lain waktu. Okay. Seterusnya kita tengok apa lagi kelebihan yang mungkin kita boleh rasa bersemangat untuk terus membaca Al-Maksurat ni setiap hari, iaitu dalam surah Al-Ikhlas ni, apa yang kita akan dapat bila mana kita membacanya, kita akan dapat dijamin syurga. Kita akan dapat dijamin syurga seperti mana yang Nabi sebut dalam satu hadis. Seperti mana yang Nabi sebut dalam satu hadis, yang mana Nabi bagi tahu, dia ada kisah dia lah, bukan Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu telah dijamin. Lepas tu sahabat bertanya, apa yang telah dijamin? Syurga baginya. Syurga baginya. Jadi kepada mereka yang mana yang nak dijamin syurga, maka bolehlah baca surah Al-Ikhlas. Jangan pandang rendah dengan surah Al-Ikhlas. Dan kenapa surah Al-Ikhlas ni dia boleh dapat menjamin syurga kepada kita, si pembacanya? Sebab yang pertama kita ada mengatakan Qul huwallahu ahad. Yang mana dalam ayat yang pertama ni kita lihat kita ada mentauhidkan Allah. Kita ada mentauhidkan Allah. Jadi kunci yang pertama untuk kita dapat masuk syurga, untuk pengetahuan semua, mesti kena mentauhidkan Allah. Tidak boleh mensyirikkan Allah. Kena mengesakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad ni adalah Allah tempat bergantung. Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk kan, untuk memohon sebarang hajat. Maksudnya ayat yang kedua ni lebih kepada kalau kita ni ada apa-apa hajat, bila mana kita hidup di atas dunia ni, maka mintalah dengan Allah. Jangan minta dengan bomoh, jangan minta dengan selain daripada Allah lah. Apa-apa hajat minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Minta je lah apa-apa kan, nak sihat, nak murah rezeki, nak jodoh ke. Ni untuk saya lah kan. Apa-apa lah hajat, nak jodoh ke, nak rezeki ke, boleh minta dengan Allah. Jangan minta dengan bomoh. Okay. Yang ketiga, kenapa kita boleh dapat masuk syurga bila mana kita membaca surah Al-Ikhlas ni? Sebab yang ketiga, kita ada mengatakan lam yalid wa lam yulad. Maksudnya kita tidak mengatakan yang Allah ni ada anak, dan juga Allah ni ada mak ayah. Kita tidak mengatakan begitu. Lam yalid wa lam yulad. Allah ini tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maknanya Allah ni tak ada anak dan juga tak ada mak ayah lah. Seperti mana agama lain yang ada dekat atas dunia ni, mereka ada mengatakan Tuhan ni ada mak ayah dia, Tuhan ni ada anak dia, anak Tuhan, bapa Tuhan kan. Jadi sebenarnya Tuhan ni dia tak memerlukan perkara tu lah. Dia tak memerlukan ayah untuk menjadi kuat, dia tak memerlukan anak untuk meneruskan kekuasaannya. Tak perlu. Allah tu dah cukup kuat dah.
Cukup Allah Maha Kuasa. Dan yang keempat, kenapa kita boleh dapat masuk syurga? Kita boleh dapat dijamin syurga bila mana kita membaca surah Al-Ikhlas ni. Kita kita ada sebab yang keempat adalah kita ada mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Yang mana dalam ayat yang keempat ni kita tidak mengatakan Allah ini menyerupai mana-mana makhluk. Allah ni tak ada pun yang sekufu dengan dia. Tak ada pun satu dunia yang ada dekat atas muka bumi ini yang serupa dengan Allah, yang sekufu dengan Allah, tak ada. Allah adalah satu-satunya yang esa. Tak ada siapa pun yang mampu untuk menyerupai Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Okey. Jadi itulah sebab-sebab yang menyebabkan kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni, kita boleh dapat dijamin syurga seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi inilah. Okey. Alhamdulillah. Jom kita teruskan. Dapat sesuatu tak kepada mereka yang mana yang ada dalam live kita ni? Sambil-sambil kita baca, bolehlah kita tap-tap screen untuk memeriahkan sesi live kita dan juga untuk kita meramaikan sahabat-sahabat kita yang lain lah yang belum masuk dalam live kita ni. Kita target 300 orang untuk kali ni kan. Alhamdulillah hari ni 150. Rasanya boleh ni kita gandakan jadi 2 kali ganda 300 insya-Allah. Okey, 300 mata memandang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semualah sahabat-sahabat yang mana yang baru masuk ni. Selamat datang, selamat pagi. Salam Syawal yang ke-10. Syawal yang ke-10. Dan juga untuk makluman lah kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang baru join kita punya live. Sekarang ni kita sedang baca Al-Ma'thurat dan dalam sesi live kita ni kita bukan sekadar membacanya sahaja, tetapi kita akan tengok kelebihannya apa dia yang kita boleh dapat kan. Ada hadis dia dan nanti kita akan kongsikan lah. Jadi kepada mereka yang mana yang ada dalam live ni, yang masih belum follow, insya-Allah jangan lupa untuk follow supaya kita mudah untuk berjumpa lagi di lain waktu. Okey, berbalik kepada surah Al-Falaq. Jadi apakah kelebihan surah Al-Falaq ni yang kita boleh dapat bila mana kita membacanya? Kelebihan surah Al-Falaq ni kalau kita perhatikan maksud yang ada dalam ayat ni, secara tak langsung kita sedang baca doa bila mana kita baca surah Al-Falaq ni. Secara tak langsung kita akan dikira sebagai orang yang membaca doa lah. Apakah doanya? Doa perlindungan. Kalau kita lihat ayat yang pertama ni, kita ada minta dengan Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kita berlindung dengan Allah. Kita berlindung dengan Allah daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan segala makhluk yang diciptakan. Segala makhluk yang ada ke atas muka bumi ni,
daripada kejahatan-kejahatan mereka, kita minta berlindunglah dengan Allah supaya Allah lindungi kita daripada semua kejahatan yang ada ke atas dunia ni. Yang kedua, kita ada minta berlindung daripada apa? Kita ada minta berlindung daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Yang ketiga, kita ada minta berlindung daripada kejahatan tukang-tukang sihir apabila mereka meniupkan simpulan-simpulan sihir. Dan yang keempat, kita ada minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila mereka menampakkan kedengkian mereka. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang mana yang nak lindungi diri mereka, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita daripada segala mara bahaya yang ada di atas dunia ni yang kita boleh nampak ni, maka bacalah 3 kul yang Nabi ajar ni. Nabi ajar ni, ini antara amalan yang Nabi ajar kepada kita. Kalau kita nak dapatkan perlindungan daripada segala mara bahaya, maka amalkanlah 3 kul ni pada waktu pagi sebanyak 3 kali. Boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua 128 mata memandang sekarang ni dapat mengamalkan sunnah Nabi ni lah. Setiap hari, setiap pagi, setiap petang, insyaAllah. Okey. Jom kita teruskan. Bismillah. Jadi diingatkan semula kepada sahabat-sahabat yang mana yang masih belum follow, insyaAllah jangan lupa untuk follow supaya sesi live kita ni mudah untuk kita ulang balik. Kita berjumpa lagi, kita nak berborak-borak lagi, insyaAllah mudah. Sebab apa? Sebab kita live setiap hari, insyaAllah. Okay, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okay, Alhamdulillah. Jadi pada sahabat-sahabat yang mana yang baru masuk live kita, kelebihan kita membaca surah An-Nas, tadi surah Al-Falaq kita dah tahu. Surah An-Nas pula kita secara tak langsung bila mana kita membacanya, kita akan dikira sebagai orang yang membaca doa lah. Orang yang membaca doa. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Nas ni, dalam ayat yang pertama kita lihat, kita ada minta dengan Allah perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan sekalian manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan yang layak disembah oleh manusia. Kan? Jadi
Kita minta berlindung daripada apa ni? Kita minta berlindung daripada min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas al-khannas. Jadi apakah maksud kejahatan waswas al-khannas? Kejahatan waswas al-khannas maksudnya timbul tenggelam. Jadi bila mana kita ingat kepada Allah, syaitan ni mula akan hilang lah. Mula akan tenggelam. Jadi kalau kita lupa tentang Allah, syaitan ni mula akan timbul, mula akan muncul, mula akan membesar dalam kehidupan kita. Jadi kalau sekiranya kita ingat kepada Allah, maka dia akan hilang lah. Jadi pentinglah untuk kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Kalau tak, nanti syaitan akan menguasai diri kita lah. Sebab apa? Sebab syaitan ni bila masuk bisikan was-was dia, dia akan masuk ke dalam dada manusia. Dia bukan sekadar masuk telinga kanan, masuk kepala, tak. Dia masuk ke dalam dada. Dia masuk ke dalam dada dan boleh memberi efek lah kepada kita punya aktiviti harian kita. Sebab dia masuk dalam hati, habislah. Okay? Jadi sebab tu penting untuk kita kena baca 3 kul ni setiap hari, setiap pagi dan juga setiap petang. Okay? Bacalah. Ada hadisnya, ada hadisnya yang mana Nabi menggalakkan kepada kita supaya bacalah 3 kul ni pada waktu pagi dan juga petang, insya-Allah. Okey, jom kita teruskan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah. Okay. Kepada sahabat-sahabat yang mana yang baru masuk live kita, sekarang ni kita sedang baca Al-Ma'thurat. Yang mana yang baru follow ni kan. Sekarang ni kita sedang baca Al-Ma'thurat. Jadi kelebihan Al-Ma'thurat bila kita baca tu adalah banyak kelebihan dia yang kita akan dapat. Cuma saya tak sempat nak kongsikan secara lebih detail dan lebih sempurna lah sebab terlalu banyak. Contohnya macam yang kita baca ni. Yang kita baca ni pun kelebihan dia yang kita akan dapat adalah Allah akan sempurnakan nikmat kita. Ada hadisnya. Kan? Ada hadisnya yang mana kenapa kita boleh dapat disempurnakan segala nikmat kita. Sebab dalam doa yang kita baca ni lah. Kan? Kita ada minta dengan Allah. Ya Allah, aku terjaga pada pagi hari dalam nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan afiat-Mu, yakni keselamatan daripada mara bahaya dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka ya Allah, sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan juga di akhirat. Jadi pada sesiapa yang nak Allah sempurnakan nikmat dia, afiat dia dan juga penjagaan dia di dunia dan juga di akhirat, maka bacalah doa ni. Yang Nabi ajar ni dalam hadis. Sesiapa yang membaca, ni baginda bersabda ni, sesiapa yang membaca doa ni sebanyak 3 kali apabila berada pada waktu pagi dan juga pada waktu petang adalah berhak di atas Allah Azza wa Jalla bahawa Allah akan sempurnakan
nikmatnya ke atas orang itu. Jadi inilah amalan yang Nabi ajar pada waktu pagi kan, baca asbahna kan, ni pun sama ada hadisnya. Rasulullah apabila tiba di pagi hari, baginda banyak membaca, baginda akan membaca asbahna ala fitratil Islam. Sama juga dengan waktu petang pun sama, apabila pagi hari Rasulullah juga mengucapkan doa tersebut. Jadi setiap amalan yang kita amalkan ni ada hadisnya lah. Ada hadisnya. Jadi kepada mereka yang mana yang baru, insya-Allah jom ikuti sama-sama dan jangan lupa untuk follow supaya kita dapat baca lagi esok hari, petang hari, supaya kita dapatlah kelebihannya tu insya-Allah. Sambil-sambil kita baca, bolehlah kita tap-tap skrin tap-tap skrin. Kita meriahkan sesi live kita. Nampak di situ sudah berkurang orang yang bersama dengan kita, 69 mata memandang. Jadi kita cuba naikkan balik dengan tap-tap skrin kita dan juga share kita punya live. Terima kasih yang mana yang dah share, yang dah tap-tap skrin tu sampai 13k like dah. Alhamdulillah. Yang tukang share, masya-Allah, Kak Ija terutamanya, sampai 200 share dah. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan orang-orang yang kita share tu dia dipilihlah oleh Allah untuk dapat bersama-sama dengan kita untuk beramal dengan sunnah Nabi ini, insya-Allah. Okey, jom kita baca. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Ustaz, rujuk kitab mana Ustaz? Waalaikumsalam. Sahak. Kita pakai kitab ni lah, Ustazah Asma Arumnya. Saya punya tak siap lagi. Kita pinjam Ustazah Asma Arum dulu, buat sementara waktu ni. Nanti dah siap, kita akan promote lah buku kita, insya-Allah. Okey. Kepada mereka yang nak dapatkan buku ni, boleh je pergi ke akaun TikTok saya. Kat situ saya ada bagi tahu cara dia macam mana lah. Saya tak buka beg kuning kat sini sebab kita bukan nak menjual. Jadi bolehlah share kepada rakan-rakan. Saya tak ada ambil duit sahabat-sahabat semua, ibu-ibu ayah semua pun. Kita nak kongsi ilmu ni kan, kita nak buat persiapan kita nak menghadapi kematian kan. Jadi kita kenalah lakukan amalan-amalan yang boleh membantu kita ketika di akhirat nanti kan. InsyaAllah jom kita baca. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi untuk sekadar peringatan kepada sahabat-sahabat semua, amalan yang kita amalkan ni ini antara amalan yang boleh bantu kita untuk dapat masuk ke syurga lah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cuma batuk-batuk sikit lah hari ni. Beraya. Jadi makan macam-macam kita tak kawal. Jadi tu yang kenanya tu. Okey. Tapi apa-apa pun, insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi asbab lah untuk Allah hapuskan dosa kita atas kesakitan yang telah Allah uji sekarang, insya-Allah. Okey. Okey, jadi kita berbalik kepada amalan yang kita baca tadi. Ada hadisnya, yang mana hadisnya mengatakan sesiapa yang mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka wajib baginya syurga. Jadi kepada sahabat-sahabat, kita ni sebenarnya dalam kehidupan kita sedang menunggu dua perkara. Menunggu waktu solat dan juga menunggu waktu
kematian giliran kita. Kan jadi sementara kita menunggu tu, persiapkanlah segala amalan kita kan. Antaranya amalkanlah zikir yang Nabi ajar ni kan. Sesiapa yang mengucapkan, Rasulullah bersabda ni, siapa yang mengucapkan zikir tadi maka wajib baginya syurga. Jadi bolehlah kita amalkan sama-sama, mudah-mudahan kita dapat dipermudahkan urusan kita nak pergi ke syurga. Dan jangan lupa kepada mereka yang mana yang masih belum buat pewarisan harta, boleh isi form dekat bawah kan, untuk kita buat pewarisan harta bagi mempersiapkan persediaan kita menghadapi kematian lah kan. Jadi kalau kita bersedia menghadapi kematian ni, itu tanda kita hidup dekat atas dunia ni, kita tidak cinta kepada dunia. InsyaAllah. Okay. Jadi jom kita teruskan dengan bacaan yang seterusnya. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Menunggu waktu berbuka. Cik Zaharil, menunggu waktu berbuka ya? Dekat Mekah ke sekarang ni Cik Zaharil? Cik Zaharil sekarang berada di Mekah sedang buat umrah ke? Sebab waktu kita berbeza, sekarang ni baru lepas subuh kan, 7.30 pagi. Dekat Malaysia je. Menunggu waktu berbuka. Maksud menunggu waktu berbuka. Okey, jom kita teruskan. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Cik Zaharil puasa selamat berpuasa kepada mereka yang mana yang sedang berpuasa 6. Selamat berpuasa, semoga amalan kita diterima lah, insyaAllah. Okay, jadi jom kita teruskan dengan bacaan yang seterusnya. Kepada mereka yang mana yang masih belum makan apa-apa lagi, belum minum apa-apa lagi, boleh lah boleh niat puasa. Tak ada masalah. Jadi kalau puasa sunat ni, kita boleh niat selagi mana belum masuk waktu zuhur. Itu kaedah fiqh dia lah. Selagi mana belum masuk waktu zuhur dan juga kita belum makan apa-apa, kita boleh niat puasa sunat. Tak ada masalah. Itu untuk sedikit lah makluman tentang fiqh puasa. Okay, jom kita teruskan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita baca bersama-sama sunnah Nabi ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Okey, jadi pada sahabat-sahabat, ini antara sunnah Nabi yang Nabi galakkan kepada kita untuk bacalah pada waktu pagi dan juga waktu petang sebanyak 3 kali. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, Rasulullah bersabda, mana-mana hamba yang membaca pada tiap-tiap pagi setiap hari dan petang pada tiap-tiap malam Bismillahilladzi sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Daud nombor 4425 dan At-Tirmizi nombor 3310, hadis sahih. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mana yang nak lindungi diri mereka daripada perkara-perkara mudarat, selain daripada ambil takaful, ambil medical card, ambil takaful hayat, insurans apa semua tu, ini antara yang Nabi ajarlah dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim baca sebanyak 3 kali pun digalakkan pada waktu pagi dan juga
pada waktu petang. Boleh tak? Kan? Amalkanlah. Nabi dah ajar kan. At least kalaulah kita ditimpa dengan mudarat, walaupun kita dah baca, at least kita dah dikira sebagai ikut sunnah Nabi lah. Dekat akhirat nanti kita akan dapat syafaat Nabi kan. Jadi itu kelebihan ya kita buat sunnah Nabi ni. Kalau tak dapat dekat dunia, kat akhirat kita dapat syafaat Nabi kan. Selalu kena masalah dengan staf lain. Allah tu ujian lah ujian. Nak buat macam mana? Manusia ni kita tak boleh nak kawal. Yang kita boleh kawal diri kita je lah. Sabar je lah kan. InsyaAllah ada tu hikmahnya Allah nak bagi sabar. Kalau dah tak boleh sabar, kalau boleh berhenti cari kerja lain tak apalah kan. Tapi kalau dah tak ada pilihan lain, terpaksalah tahan lah InsyaAllah. Jom kita teruskan. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Okey, untuk makluman sahabat-sahabat semua, amalan yang kita amalkan ni pun sama dia boleh boleh membantu kita untuk mudah urusan kita nak masuk syurga. Sebab dalam doa ni kita ada minta dengan Allah supaya Allah lindungi kita daripada perkara-perkara syirik. Perkara-perkara syirik. Jadi kenapa penting untuk kita kena lindungi diri kita daripada perkara-perkara syirik, perbuatan-perbuatan syirik ni? Sebab Nabi ada pesan dalam satu hadis. Nabi ada pesan dalam satu hadis yang mana Rasulullah bersabda, baginda bersabda, wahai manusia, hendaklah kamu takut terhadap syirik ni. Kerana apa? Kerana ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Syirik ni, perbuatan syirik ni, dia lebih tersembunyi daripada semut-semut yang merayap. Kan? Kadang-kadang semut merayap ni kita tak perasan, betul tak? Kan? Kadang-kadang ada dekat kerusi kita, dekat meja kita, dekat handphone kita, dekat laptop kita, kan? Kita tak perasan. Dia tersembunyi, kan? Kita tak nampak. Jadi perbuatan syirik ni lebih tersembunyi daripada tu. Jadi sebab tu benda ni bahaya. Dan ada sahabat pun bertanya jugalah, tiba-tiba ada seseorang yang dikehendaki Allah terus bertanya. Pasal ada sahabat yang tertanya-tanya, kan, bagaimanakah boleh kami menghindarinya sedangkan ia lebih tersembunyi daripada rayapan semut, wahai Rasulullah? Jawab baginda, hendaklah kamu membaca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Hadis riwayat Ahmad nombor 18781, hadis sahih. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mana yang nak lindungi diri mereka daripada perbuatan syirik, yang mana kalau kita faham syirik ni, bila mana kita buat secara sengaja ataupun tidak sengaja, ia boleh menyebabkan kita terhalang untuk dapat masuk ke syurga. Jadi kalau kita nak masuk syurga ni, mana boleh kita buat benda syirik. Jadi kalau kita buat benda syirik, terhalanglah kita daripada nak memasuki syurga. Kan? Antara contoh lah, contoh perbuatan syirik yang halus yang kita tak perasan, yang kita tak sengaja ni, adalah contohnya macam ubat lah. Ubat. Kita kan sakit. Kita sakit, lepas tu kita percaya yang ubat ni memberikan kesembuhan. Jadi benda tu adalah salah. Benda tu adalah syirik. Syirik halus. Dan syirik ni ramai di kalangan kita yang buat lah. Syirik yang percaya ubat tu memberikan kesembuhan. Ataupun dia percaya yang usaha dia yang telah memberikan rezeki ke atas diri dia. Sedangkan yang memberi rezeki Allah. Usaha kita ni asbab sahaja. Kan? Jadi kita ni jangan tersilap cara fikir kita lah. Kan? Macam ubat tadi kan. Sepatutnya kita kena fikir ubat ni hanyalah asbab. Kan? Kita boleh cakap dekat ubat tu. Kan? Kau ni sebagai asbab sahaja, yang menyembuhkan ni Allah. Kan? Aku makan ni sebagai ikhtiar yang telah Allah perintahkan kepada aku. Nabi galakkan kepada aku untuk cari ubat. Kan? Ini adalah sebagai ikhtiar. Usaha. Kan? Yang Allah suruh kita usaha. Yang Nabi suruh kita usaha. Bukan sekadar, bukannya hanya betul-betul yang memberi kesembuhan. Yang betul-betul memberi kesembuhan Allah. Kan? Cakap macam tu kan. Supaya kita tidak tersalah
tersalah fikirlah, tersalah buat. Boleh dapat tak? Kan, itu cara dia. Bagaimana kita nak atasi perbuatan syirik yang kita tak sengaja ni. Okey, jom kita teruskan dengan bacaan yang seterusnya. Sambil-sambil tu boleh kita teruskan tap-tap screen. Kita kembali tap-tap screen supaya dapat naikkan balik viewer kita jadi 100 ke 200 ke. Kalau boleh dapat 300, alhamdulillah. Kan, sama-sama kita tap-tap screen balik dan juga share kepada kawan-kawan yang lain yang mana yang masih belum share. InsyaAllah, jom kita teruskan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya betul Kak Iza. Kepada sahabat-sahabat semua, ini adalah zikir penghulu istighfar. Yang mana kelebihan dia yang kita akan dapat bila mana kita membacanya, kita akan dapat dipermudahkan urusan kita nak masuk syurga lah. Ada hadisnya ada dekat bawah ni. Okey? Jadi ni hadis sahih lah. Untuk makluman sahabat-sahabat yang mana yang baru join, yang baru masuk ni kan, amalan yang kita amalkan ni kebanyakannya ada hadisnya. Bukan kebanyakannya lah, semua ada hadisnya dan majoritinya hadis sahih. Kebanyakannya hadis sahih. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama amalkan supaya kita dapatlah kelebihannya tu di dunia dan juga di akhirat. Okey, jom kita baca. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jadi kita selesai bacaan kita. Jadi kita nak tutup dengan bacaan doa, InsyaAllah. Okey, jom kita aminkan sama-sama. Kepada mereka yang lapang, boleh type di ruangan komen amin lah. Dan kepada mereka yang tengah sibuk, tengah drive, pergi buat kerja ataupun tengah buat persiapan nak raya lagi ke, ada orang nak datang raya ke kan, sambil-sambil tu boleh aminkan dekat sana lah. Kita nak tumpang lah orang-orang yang doanya makbul ni supaya dapat aminkan doa kita ni insya-Allah. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidhikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badan hayyinan layyinan bita'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima
ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan, yakni lidah yang lembut, membasahi, mengingati dan menyebut nama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami badan yang ringan, menyempurnakan segala ketaatan kepada segala perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami iman yang sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang khusyuk. Kurniakanlah kami, Ya Allah, ilmu yang berguna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami cara hidup yang jitu dan unggul. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala mara bahaya dan petaka, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, Ya Allah, kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, Ya Allah, iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi menyekutukan-Mu serta melakukan dosa kepadamu lagi, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri yang lemah ini, yang banyak dosa ini, Ya Allah. Walaupun hanya sekelip mata ataupun lebih pendek daripada masa itu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, Ya Allah, kekuatan untuk kami dapat terus menjadi orang-orang yang bertakwa, Ya Allah, supaya kami dapat mentaati segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, serta dapat mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dijauhi daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi, Ya Allah. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan, Kau perkenankanlah permintaan kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang mana yang aminkan doa kita pada pagi ini. Semoga doa yang kita baca tadi Allah kabulkan, Allah terima doa kita dan juga terima segala amalan kita. Dan mudah-mudahan kita mudahlah urusan kita nak pergi ke syurga, insya-Allah. Okey.
Jadi sekadar peringatan kepada semua sahabat-sahabat, hidup kita ni, kita sebenarnya menunggu dua perkara. Kita sedang menunggu dua perkara. Menunggu waktu solat dan juga menunggu waktu kematian kita. Jadi sementara kita ni masih hidup, sama-samalah kita perbaiki amalan kita. Yang mana yang belum kita qada, kita qada. Yang mana yang yang mana yang kita ada belum amalkan amalan-amalan yang boleh bantu kita untuk dapat masuk syurga, kita amalkan. Saya keluar dulu. Terima kasih puan Kak Ija. Semoga urusan kita semua dipermudahkanlah. Amin amin. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Maksud. Terima kasih semua yang mana yang ada dalam live kita daripada awal hingga akhir. Alhamdulillah kita berjaya tamatkan tepat pukul 8 pagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama oleh gift. Mohon undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih semua. Jadi sekadar peringatan lah kepada sahabat-sahabat yang masih ada dalam live kita. Sementara kita ni masih hidup, bukan setakat kita kena perbaiki amalan, kena tambah amalan, dan juga saya nak ingatkan supaya kita buatlah perancangan harta. Kepada mereka yang tak ada harta, digalakkan sangat-sangat. Ambillah takaful supaya waris kita ni dia dapat mewarisilah harta kita yang kita usahakan tu. Caruman kita di dalam takaful kan. Bila mana kita dah meninggal, mereka dapatlah 100,000, 200,000. Kat situ pun kita boleh letak hasrat kita. Hasrat kita nak berikan kepada tahfiz kan. Kita 100,000 kita tak cukup kan, kita tak ada simpanan 100,000. Tetapi dengan kita menggunakan platform takaful, insya-Allah kita boleh mewujudkan 100,000 tu bila mana kita dah meninggal, kita dapat berikan kepada mungkin tahfiz saya ke kan, ke tempat masjid-masjid, tempat-tempat sahabat-sahabat semua ke surau-surau masjid-masjid, ke mana-manalah. Kepada mereka yang nak wasabi saya, boleh je PM tepi ataupun tekan link di bio. Kat situ ada WhatsApp saya, YouTube channel saya, dan juga nak isi form kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Buat perancangan harta. Kepada mereka yang ada harta, digalakkan untuk buat hibah. Buat pengurusan harta supaya mudah waris nak menguruskan harta kita ni. Sebab kita yang akan bantu. Kalau buat pengurusan harta dengan kita, dengan saya, syarikat Wasiah, kita akan bantulah uruskan. Kita akan bantu uruskan daripada A sampai Z. Daripada nak pergi mana, nak ke mana kan. Kita akan bantu isi borang. Kita akan bantu beri khidmat konsultasi yang terakhir. Kita akan berikan khutbah pusaka kepada waris-waris. Itu semua secara percuma yang kita akan berikan sekiranya kita buat perancangan harta. Buat pengurusan harta sewaktu kita ni masih hidup. Jadi untuk makluman lah kalau kita tak buat benda ni, dan kita pun tak pasti sama ada waris-waris kita ni boleh menguruskan harta kita ataupun tidak. Bila mana kita dah tak ada, kita tak pasti kan. Jadi kalau kita sendiri pun tak tahu bagaimana step-step dia nak menguruskan harta pusaka, nak pergi mana, nak isi borang apa, nak kena kumpulkan dokumen apa kan. Kalau kita sendiri yang tak tahu, agak-agak waris-waris tahu ke kan. Sebab bukan mudah nak uruskan pusaka ni. Dia tak mudah tau nak uruskan pusaka. Kalau mudah, dia tak akan berlaku macam ni tau. Dia tak akan berlaku macam ni. Tengok ni. Tengok ni. Harta yang tidak dituntut, yang tidak diuruskan oleh waris-waris, ada 90 bilion. Kalaulah kita kata urus pusaka ni mudah, dia tak akan jadi macam ni. Okay? Dia tak akan jadi macam ni. Dia ada banyak faktor lah sebenarnya kalau harta yang beku ni. Boleh jadi disebabkan waris-waris bergaduh. Dan boleh jadi disebabkan waris dah meninggal dan tak ada siapa yang ambil peduli. Kan pakcik, makcik-makcik dia semua dah tak ambil peduli dah. Anak-anak dia pun sekali meninggal kan. Jadi kalau sekiranya kita tidak buat perancangan harta, kemungkinan harta kita ni tidak dimanfaatkan. Rugi. Dah lah tak difaraidkan. Lepas tu tak dimanfaatkan. Tak ada siapa-siapa yang uruskan dekat pejabat pusaka. Tak ada siapa-siapa yang pergi keluarkan duit tu daripada KWSP. Kan? Jadi buatlah pengurusan harta. Saya daripada syarikat Amanah Wasiah, kita telah beroperasi lebih 20 tahun.
Syarikat amanah kami ni telah beroperasi lebih 20 tahun dan kita antara syarikat amanah yang patuh syariah terbesar di Malaysia. Ustaz, macam mana nak isi borang faraid? Ni bukan isi borang faraid, isi borang kat bawah ni nanti kita akan bantulah kirakan kita buat perancangan harta, Puan Fatimah. Isi borang kat bawah ni ataupun PM tepi saya kan, nanti kita wasabilah bagaimana cara nak urus harta pusaka ni. Dia yang paling penting urus harta ni. Hibah tu nombor 2 lah. Hibah tu nombor 2. Yang penting urus pusaka ni. Yang ini ramai orang tak buat. Ramai orang buat hibah, tetapi urus pusaka ada yang tak buat. Jadi bila ramai orang buat hibah sahaja yang dia buat, urus pusaka tak settle lagi, ya kan? Urus pusaka tak settle lagi. Untuk harta-harta yang belum dihibahkan tu macam mana? Kan? Kita kan tak hibahkan semua harta kita. Kan? Kita masih ada sayang lagi beberapa harta. Kan? Rumah kita tak tukar nama lagi. Macam mana nak diuruskan? Kan? Jadi kalau sekiranya kita tidak buat urusan pusaka ni, contoh macam dengan kita menyediakan khidmat urus pusaka secara percuma. Kalau sekiranya kita buat perancangan lah sewaktu kita hidup dan kita ada mencarum, kita ada menyumbangkan sedikit rezeki kita ke dalam tabung khairat pusaka. Dalam tabung khairat pusaka ni kita akan gunakanlah untuk uruskan pusaka ni. Macam tabung khairat kematian kita akan uruskan kematian kan, pengebumian, solat jenazah, mandi jenazah. Tetapi khairat pusaka ni kita akan menguruskan urus pusaka ni. Jadi sama-samalah kita menyumbangkan sedikit rezeki yang kita ada ni dalam tabung khairat pusaka yang syarikat amanah saya ni lah, syarikat wasiah yang telah kami sediakan ni, supaya mudah masyarakat kita nak selesaikan masalah ni. Kita tak naklah benda ni akan terus bertambah. Kalau kita lihat dia punya trending, dia punya trending ni apa bahasa Melayu dia? Dia punya bukan flow. Dia punya kenaikan daripada tahun 2004 lagi tau. Tahun 2004 harta yang beku bermula daripada 12 bilion. 12 bilion, lepas tu dia naik sikit, lepas tu naik sampailah sekarang 90 bilion yang tidak diuruskan. Ustaz punya amanah raya ke? Amanah raya ni sivil, dia tak patuh syariah. Yang kita punya patuh syariah, wasiah, syarikat wasiah. Sekejap saya tunjukkan sikit lah. Mana dia punya ni. Syarikat wasiah ni dia telah beroperasi lebih 20 tahun dan kita telah banyak selesaikan masalah harta pusaka lah. Kita telah selesaikan banyak. Saya daripada syarikat amanah wasiah. Ni kita punya business card lah. Sekejap saya cari dia punya ni, syarikat wasiah. Kepada mereka yang mana yang nak buat urus harta pusaka secara profesional, kita memang profesional. Kita akan bantu urus pusaka secara tepat, cepat dan mudah untuk waris. Tak perlu pening-pening, tak perlu nak bersusah payah, tak perlu. Kita akan bantu. Kita akan menjadi perantara, kita akan bantu. Kat situlah bila mana kalau kita memudahkan urusan waris untuk mewarisi harta kita, Allah akan permudahkan urusan kita. Okey, ni sedikitlah kita punya rekod pencapaian kita dalam sepanjang 20 tahun. Ni tak update lagi lah. Sejak tahun 2004 kita telah banyak selesaikan harta pusaka. Lebih 700 juta ringgit Malaysia. Lebih 700 juta ringgit Malaysia yang kita telah serahkan kepada waris-waris. Maknanya pelanggan tu dah meninggal dan kita uruskan, dah berjaya selesai 700 juta ringgit Malaysia. 100% tak ada pernah ada gagal. Rekod kami tak pernah ada gagal. 100% berjaya diluluskan sebab kita memang teliti dalam buat dokumen, kita teliti dalam kita nak buat perancangan harta. Saya akan teliti betul-betul jenis-jenis harta, waris-waris faraid dia macam mana, hubungan dia macam mana kan, supaya bila mana kita dah tak ada nanti, waris pengurusan dia tu akan jadi lebih cepat, lebih mudah. Jadi sebab tu kita punya rekod bersih 100%. Tak pernah ada masalah lagi lah. Walaupun adalah beberapa golongan tu dia cuba untuk mencabar kita punya ni, tetapi kita punya dokumen memang sangat solid dan kita ada buat recording, rakaman sepanjang sesi kita punya ni, kita ada buat recording lah. Jadi
Bila kita buat recording tu, kita bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah, hakim tengok bukti kita dan pihak sana akan kalah lah, biasanya akan kalah dan rugilah mereka buat tuntutan tu. Silap lah sebab dia mencabar kita syarikat amanah yang telah beroperasi lebih 20 tahun. Kita bukan sekadar peguam biasa, kita syarikat amanah. Kalau peguam ni dia ada risiko dia kematian. Ustaz PM Acik ya. Okey baik. Sebab Acik minta undur diri. Okey nanti saya PM tepi. Okey. Jadi kepada mereka yang mana yang nak buat perancangan, kita pun sekarang ni telah handle lebih 42 bilion yang berada di bawah kita, yang pelanggan masih hidup lagi lah. Pelanggan yang buat perancangan dengan kita ada 42 bilion ringgit Malaysia. Jadi kepada sahabat-sahabat, jomlah kita sama-sama buat urus pusaka ni. Sebab tak ramai di kalangan kita yang tahu tentang ilmu pewarisan harta. Jadi saya sangat sudi, sangat suka untuk kongsikan ilmu ni. Jadi bolehlah isi form dekat bawah untuk saya kongsikan terlebih dahulu ilmu pewarisan harta daripada kami ni lah. InsyaAllah. Okey? Okey tak tu? Kan? Isi form dekat bawah ni nanti kita akan hubungilah. Jadi sebenarnya bila cerita tentang urus pusaka ni, kalaulah kata harta yang kita miliki ni kita tidak diuruskan, dekat akhirat nanti Allah akan tanya tau. Sebenarnya Allah akan tanya 5 perkara. Siap-siap kepada kita, dan ada hadisnya. Saya tak jumpalah. Sekejap, kalau saya jumpa nanti sekejap saya share. Saya cari sekejap hadisnya. Yang mana bila mana kita dah meninggal nanti, kita akan ditanya tentang 5 soalan. 5 soalan yang akan ditanya. Yang pertama adalah tentang umur kita. Allah akan tanya tentang umur kita. Ini adalah soalan-soalan dia lah. Saya tak ingat turutan dia. Mafhum dia begitulah. Allah ada tanya tentang umur kita. Allah ada tanya tentang umur kita. Apa yang kita buat sepanjang hidup kita ni, sejak kita dah baligh sehinggalah kita meninggal tu, apa yang kita buat. Kan? Daripada kita tidur hinggalah kita bangun dan tidur balik, setiap tu Allah akan tanya segala perbuatan kita. Sebesar-besar zarah tu Allah akan balas segala kita punya perbuatan tu lah. Tak jumpalah hadisnya. Okay. Dan sedikitlah pengenalan kepada semua sahabat-sahabat. Kita punya ahli lembaga pengarah merupakan orang-orang yang profesional, sangat profesional. Kita ada bekas pengerusi orang yang menubuhkan Bank Islam dan yang orang yang Allahumma salli ala Muhammad, penubuhan takaful pada tahun berapa, saya tak ingat lah, nak kena check balik. Jadi kita punya ahli korporat banyak orang-orang yang hebat lah, orang-orang yang bukan biasa-biasa, pengerusi bank muamalat, pengerusi bank Islam. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mana yang nak buat perancangan harta, carilah satu syarikat yang mana dia betul-betul, alamak tersalah. Okey, ni sebentar. Oh, letak ni ya. Okey, tak apalah. Okey, kepada sahabat-sahabat, ini antara contoh kalau kita tak buat perancangan harta yang akan berlaku kepada keluarga kita adalah ni. Boleh tengok kat sini. Kan, kakak bolot barang kemas arwah mak, pegang harta batil tak peduli adik lelaki. Ini cara kira. Jadi sebenarnya kes harta pusaka dia bukanlah satu benda yang kita boleh ambil mudah lah. Kalau sekiranya kita ada ambil mudah terhadap harta yang telah kita usahakan ni, kemungkinan waris-waris kita ni dia akan makan harta batil. Faham tak harta batil? Dia makan hak faraid orang lain.
Jadi kalau sekiranya dia makan hak faraid orang lain, dia akan memberi kesan lah kepada hidup dia. Sebab Allah bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan dia ditempatkan ke dalam api neraka. Jadi kalau sekiranya kita kita nak selamatkan keluarga kita ni daripada mereka salah dalam membahagikan harta pusaka kita, digalakkan sangat untuk kita kena buat perancangan harta lah. Buat perancangan, buat pengurusan harta, diuruskan dengan baik. Buatlah dokumen elok-elok, buat wasiat elok-elok. Jangan buat sekadar melepaskan batuk di tangga, kan? Kita buat sekadar buat saja. Kena pastikan yang kita buat ini adalah yang terbaik dan betul-betul dapat betul-betul dapat menunaikan hasrat kita. Menunaikan hasrat kita. Jadi kalau sekiranya kita ni sewaktu kita masih hidup, kita tidak buat perancangan, kemungkinan besar waris-waris kita ni akan makan hak faraid orang lain sangat tinggi. Cuba tanyalah diri kita, kan. Tanya diri kita tahu ke faraid kita ni berapa, kan? Pasangan kita dapat berapa, anak-anak kita dapat berapa, nilaiannya secara tepat. Bila mana kita dah tak ada untuk harta yang kita telah usahakan ni, kita cuba tanya diri kita, kan, adakah kita tahu berapa waris-waris faraid yang kita ada ni, mereka dapat bahagian mereka, kan? Mak ayah kita, adik-beradik kita ni dapat ke tak dapat, kan? Jadi kalau sekiranya kita pun tak tahu, agak-agak waris-waris kita tahu ke bahagian faraid mereka bila mana kita dah tak ada, kan? Jadi pada mereka yang mana yang ada harta, buatlah buat pengurusan harta dengan saya ke dengan siapa-siapalah. Kalau nak dengan saya, isi form kat bawah ni, ataupun PM tepi. Okey. Dan juga kepada mereka yang tidak ada harta, kan, mungkin dia baru nak mulakan kehidupan, baru berkahwin, baru bekerja, digalakkan sangat untuk ambil takaful lah. Ambillah takaful. Mungkin baru berkahwin, ambil takaful, digalakkan sangat untuk ambil takaful. Sebab apa? Yalah, sebab kita pun tidak ada simpanan yang banyak, kan. Jadi kalau kita dah tak ada nanti, kita tak tahu bila kita pergi, betul tak? Boleh jadi hari ni, boleh jadi esok hari, kan. Tak ada siapa boleh jamin kematian dia, kan. Bila waktu kematian dia, tak ada siapa boleh jamin. Jadi sementara kita ni masih hidup, buatlah sementara kita ni masih hidup, buat perancangan. Kalau tak ada simpanan, buat satu tabung simpanan kecemasan daripada takaful lah, kan. Bila mana kita dah tak ada, waris dapat 100,000, 500,000 ataupun 1 juta, kan. Buatlah ikut kemampuan kita, macam saya, kan. Kalau saya meninggal, ada tinggalkan 1 juta untuk keluarga. Jadi mereka dapatlah meneruskan kehidupan dan juga dapatlah tunaikan hasrat saya. Saya ada hasrat, contohnya nak beri sikit beberapa ribu ke masjid, ke tahfiz, ke surau, ke pondok-pondok, kan. Kat situ kita dah boleh dapat pahala yang berterusan, kan. Kita tak ada simpanan sebanyak tu, kan. Tapi kita ada hasrat, kita nak berikan kepada mereka macam tu. Jadi kita boleh gunakan platform takaful ni lah, kan. Sementara kita ni masih sihat, buatlah dengan secepat mungkin, kan. Kalau kita dah sakit, dia agak susah kita nak apply. Kalau dah sakit tu susah, sebab banyak leceh lah, dia leceh. Nak kena buat medical check up, nak kena banyak soalan ditanya. Tapi kalau sekiranya kita sihat, memang tak ada apa-apa penyakit, gunakanlah kesihatan yang Allah berikan ni, yang kesihatan yang mahal ni, untuk ambil takaful, buat buat persediaan dengan sebaiknya, supaya kita pergi tu tak adalah meninggalkan keluarga kita ni dalam keadaan meminta-minta, betul tak? Kan? Kalau kita tinggalkan keluarga kita ni dalam keadaan meminta-minta, kat situ adalah satu larangan. Nabi larang sangat kepada kita, kalau kita, terutama suami lah, suami, sebab tanggungjawab dia untuk memberi nafkah ni. Memberi nafkah ni bukan sahaja sewaktu kita hidup bersama dengan dia, sewaktu cerai pun kita kena beri nafkah kepada mereka. Ini antara yang Allah perintahkan. Kalau dah cerai pun kita kena beri nafkah. Ini kan lagi kalau dah meninggal, kan. Dah meninggal pun sama jugalah.
kan. Tapi adalah tempoh dia kan. Tempohnya setahun. Contohnya Allah ada bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 240 kan, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang hampir kepada kematian, wa yadharuna azwaja, dan dia meninggalkan isteri-isteri mereka, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, hendak mereka berwasiat ataupun meninggalkan nafkah selama tempoh setahun kan. Itu antara yang Allah perintahkanlah kepada kita seorang suami, supaya buatlah satu simpanan supaya cukup pasangan kita ni untuk dapat tinggal di rumah kita dan juga dapat dapat meneruskan kehidupan selama tempoh setahun. Itu kalau isteri lah. Kalau ada anak-anak lain, kiraan dia lain. Kalau ada anak-anak besar lagi, dia punya simpanan dia sepatutnya kena sediakan. Contoh anak tu umur 8 tahun. Kan, 8 tahun nak membesar sehingga umur 18 tahun. Ambil masa 10 tahun. Kan, jadi bahagian faraid mereka, kalau kita tak buat perancangan harta, bahagian faraid mereka ni akan tersimpan di amanah raya. Kan, contohlah, sekejap kita ambil satu contoh. Sahabat-sahabat semua masih bersama dengan saya lagi ke? Ke mereka sahabat-sahabat dah sibuk menguruskan pekerjaan masing-masing? Silap lah pula. Asyik tersilap tekan saja. Ni. Okey. Ni antara contoh. Kalau sekiranya kita tidak buat perancangan harta, katalah kita ada anak perempuan sahaja dan tak ada ayah dah, ayah dah meninggal. Kan? Maka bahagian faraidnya akan pergi ke abang pada suami, abang ipar pada isteri, dan adik-beradik kita. Kalau sekiranya kita sewaktu hidup kita tidak buat perancangan harta seperti wasiat ataupun hibah, maka harta yang kita ada tu wajib difaraidkan. Ini adalah perintah Allah. Wajib difaraidkan. Allah bagi tahu, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat ke-13 tentang perintah. Itulah ketetapan dan hukum-hukum Allah yang telah Allah tetapkan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga selama-lamanya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan dimasukkan syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu antara kelebihan orang-orang yang ikut faraid ni. Tetapi bagi mereka yang tidak ikut faraid, Allah bagi tahu dalam ayat ke-14, ayat selepas daripada ayat 13 tadi, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan dia menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melanggar hukum-hukum Allah, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kepada sahabat-sahabat, buatlah perancangan harta seperti hibah ataupun wasiat, supaya waris-waris kita ni tidaklah makan harta-harta haram, makan hak faraid orang lain. Kita nak elakkan benda tu, sebab benda ni adalah perintah Allah. Allah sendiri perintahkan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah keluarga kamu, peliharalah diri kamu dan keluarga, ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kan? Allah sendiri yang perintahkan supaya kita ni pelihara keluarga kita ni daripada api neraka. Kan? Salah satunya makan hak faraid orang lain. Kan? Kalau sekiranya waris-waris kita dia ada makan hak faraid orang lain, mereka ni memang confirm akan masuk neraka. Allah sendiri yang bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat ke-14. Bukan kita nak menghukum dia masuk api neraka, tetapi disebabkan perbuatan dia. Disebabkan perbuatan dia yang melanggar hukum faraid Allah ni, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ni Allah bagi tahu surah An-Nisa ayat ke-14. Boleh tengoklah sendiri. Allah bagi tahu. Jadi sementara kita ni masih hidup, buatlah hibah, buat wasiat, buat urus pusaka ni, isi form kat bawah ni. Nak buat kat mana? Isi form kat sini. Kan? Saya daripada syarikat Amanah Wasiah. Kita memang pengeluar hibah terbanyak di Malaysia.
kita orang syarikat yang pertama mengeluarkan hibah kan. Waktu mengeluarkan hibah tu banyaklah kisahnya kita ditentang kita dicop scammer dicop tamak harta sibuk dalam menguruskan harta. Padahal kita nak menguruskan harta kan, kita nak memudahkan urusan waris. Urusan yalah waris-waris kan, nak memudahkan urusan si mati supaya hartanya dapat dimanfaatkan dengan segera kan. Tetapi mereka tuduh kita macam-macam lah. Tu biasalah, ada yang sampai kena angkat parang ada kawan-kawan kami bila mana kita nak bantu uruskan pusaka, kita dihalau daripada rumah tu. Biasalah ini namanya dakwah dalam menguruskan harta. Ada ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak faham tentang pengurusan harta ni antara perkara yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu pewarisan harta ni adalah antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Nabi ada sebut dalam hadis, ada 3 ilmu. Ada 3 ilmu yang digalakkan sangat-sangat untuk kita pelajari. Antaranya adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan juga ilmu faraid. Ada hadisnya. Nanti saya cari sekejap. Yang mana selain daripada 3 ilmu ni, itu hanyalah sebagai ilmu lebihan-lebihan saja. 3 ilmu ni adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari bila mana kita hidup dekat atas dunia ni. Maka kepada mereka yang mana yang nak pelajari ilmu ni, boleh je isi form kat bawah, isi beg biru kat tepi ni kan, kat bawah ni, tepi ni kan, isi beg biru kat bawah tu. Kat situ saya ada letak bolehlah isi guys, nanti kita akan hubungilah. Kita akan hubungi bagaimana kita akan tanyalah dengan lebih detail supaya kita dapat buat perancangan harta dengan baiklah. Kita dapat tunaikan hasrat kita. Kalau kita ada berhasrat nak bahagi sama rata, memang kena buat hibah. Kena buat hibah sewaktu kita masih hidup ni kan. Boleh tak? Okey tak tu? Ada persoalan tak? Siapa yang ada persoalan? Boleh tulis di ruangan komen. Siapa yang ada persoalan, insyaAllah nanti kita akan cubalah jawab. Walaupun cara live ni kita tak prefer nak soal jawab kan, sebab dia tak sesuai lah sebab takut ada yang salah faham kan. Okey, buatlah perancangan harta. Ini contoh kan. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak tunjuk pada sahabat-sahabat. Kesan kalau kita tak buat pengurusan harta ni sewaktu kita hidup, banyak harta yang akan banyaklah berlaku masalah nanti. Ni antara contoh masalah yang akan berlaku kalau sekiranya kita ni yang waktu hidup ni dah dapat kesedaran untuk kita buat perancangan harta, tapi kita abaikan, inilah mungkin yang akan terjadi terhadap keluarga kita. Sewaktu kita masih hidup, kita mungkin nampak benda tu, takkan kot benda ni berlaku kat keluarga aku, takkanlah. Takkan itulah yang akan berlaku. Kita assume benda tu kan. Kita sangka benda tu waris-waris kita pandai uruskan, mereka baik-baik. Itu sewaktu kita ada. Kalau kita dah tak ada, pernah tengok tak situasi yang mana sewaktu dia hidup mereka semua berbaik-baik, tetapi bila mana salah seorang tu dah meninggal ataupun mak ayah dia dah meninggal, berlakunya berlakunya inilah masalah dalam keluarga. Ada yang bergaduh, ada yang berebut harta pusaka kan. Banyak masalah yang berlaku kan. Ya, manalah, tak jumpa pula. Okey. Dan juga sementara saya dah terjumpa satu posting ni kan. Okey. Ni bukan. Okey ni. Siapa yang kat sini ada beli rumah secara 2 nama? Siapa yang kat sini ada beli rumah secara 2 nama? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Siapa yang kat sini ada beli rumah secara 2 nama? Sekarang trending kan orang membeli rumah secara 2 nama kan. Yalah, sebab harga rumah pun sekarang dah tak masuk akal. Sampai 1 juta, 700,000, 500,000
Tak macam dulu 200,000, 100,000 dah boleh dapat rumah sebiji. Tapi sekarang rumah dah tak logik lah. Okey, tapi tak apalah kan. Mungkin ikut kemampuan masing-masing lah. Jadi bila mana kita beli rumah secara dua nama, mungkin dia rasa pasangan dia akan mewarisi rumah tu bila mana salah seorang pasangan tu meninggal. Kan? Benda ni salah. Itu adalah satu kefahaman yang salah. Yang sebetulnya adalah bila mana salah seorang meninggal, bahagian yang orang meninggal tu ada bahagian pusaka dia. Kan? Contoh, bahagian isteri dah memang 50% lah kan, sebab itu memang bahagian dia kan. Tapi ni untuk yang orang meninggal, ada bahagian ayah dia, ada bahagian mak dia, ada bahagian isteri dia 1/8 je lah kan, daripada bahagian pusaka suami. Ada bahagian anak lelaki dia, ada bahagian anak perempuan dia, mungkin ada bahagian adik-beradik. Sesiapa yang ada mak ayah ni, dia ada risiko untuk adik-beradik dapat bahagian. Dia ada risiko untuk adik-beradik dapat bahagian. Sesiapa yang masih ada mak ayah ni. Kan? Kalau dah tak ada mak ayah, adik-beradik ada bahagian lah. Tak ada bahagian lah kalau sekiranya dia tak ada anak lelaki. Dia ada anak lelaki. Kan? Okay. Dia ada 5 tau waris faraid. Ada 5 waris fardu. Kan? Ada 5 waris fardu yang kita kena tahu. Siapa yang kat sini tak tahu 5 waris fardu? Saya nak kongsikan sikit. Ada 5 waris fardu yang kita kena tahu. Ada 5. Bila seseorang tu meninggal, ada 5 waris fardu. Kita kena belajar tahu benda ni. Sebab Nabi sendiri suruh kita belajar. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Kita kena belajar dan ajarkan kepada anak-anak kita. Kan? Kena ajar. Benda ni perlu diajar. Tapi sistem sekarang, kita hanya belajar benda yang lebihan-lebihan saja. Sedangkan Nabi dah bagi tahu ada 3 ilmu yang penting untuk kita kena pelajari. Kan? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan juga ilmu faraid. Kan? Ada 3 ilmu. Kan? Yang Nabi sebutlah dalam hadis yang digalakkan untuk kita pelajari. Kan? Antaranya ilmu faraid. Jadi kita ni sebenarnya digalakkan untuk pelajari ilmu faraid. Nabi bagi tahu, ta'allamul faraid. Belajarlah ilmu faraid. Wa'allimuhun nas. Dan ajarkanlah kepada manusia. Fa'innahu nisful ilm. Kerana sesungguhnya ia sebahagian daripada ilmu. Fa'innahu nisful ilm. Fa'innahu nisful ilm. Wa huwa awwalu syai'in yunsa. Dan dia di antara ilmu yang terawal yang akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia di antara ilmu yang terawal yang akan dicabut daripada kalangan umat Nabi. Jadi kepada mereka yang mana yang nak belajari ilmu pewarisan harta, ilmu faraid, boleh isi form kat bawah ni. InsyaAllah nanti kita akan hubungilah. Kita akan kongsikan ilmu ni. Boleh tak? Okey tak tu? 9 mata memandang ni masih lagi bersama dengan saya. Jadi kepada mereka yang mana yang masih bersama dengan saya, sedikitlah perkongsian. Sebelum kita nak faraidkan harta yang kita ada ni, waris kita punya ni, si mati punya ni, sementara kita nak uruskan tu, kita kena tahu 6 perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum kita nak faraidkan, ini betul lah kita nak faraidkan, tapi sebelum tu kita tak boleh terus faraidkan, kena settlekan dulu kos pengebumian. Kos pengebumian ni kena settlekan terlebih dahulu supaya, sebab ini adalah tanggungjawab untuk benda-benda yang wajib lah untuk diselesaikan terlebih dahulu. Selesaikan kos pengebumian. Sebab kalau dia ada buat khairat kematian, mudahlah kan. Khairat kematian akan tanggung kos-kos semua tu.
Tapi kalau sekiranya kita tidak ada buat khairat kematian, kita kena bayarlah duit pada si mati tadi yang belum difaraidkan tu kita bayar. Bayar untuk kos pengebumian. Okey. Itu kewajipan terhadap si mati. Kena diselesaikan menggunakan duit si mati. Okey, yang kedua hutang. Kepada mereka yang mana yang ada hutang dan simpanan dia tidak cukup untuk bayar hutang-hutang dia, digalakkan sangat untuk ambil takaful. Isi form kat bawah ni. Okay, itu kalau nak ambil takaful. Okay, hutang ni dari dua. Hutang dengan Allah dan juga hutang dengan manusia. Dan hutang ni Allah ada sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Panjang ayat tu. Panjang ayat ni. Satu-satunya ayat yang satu muka Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu ayat paling panjang, iaitu ayat tentang hutang. Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan hutang yang ada tempoh-tempoh tertentu, contohnya membeli rumah, membeli kereta, membeli motor, membeli handphone, membeli kowe kan, macam-macam hutang lah sekarang ni kan, membeli TV, macam-macam lah, Shopee Pay lah, apalah kan. Hutang-hutang yang ada tempoh-tempoh tertentu ni, Allah suruh buat apa? Faktubuh, maka tulislah hutang tu. Kena dirancang bagaimana kita nak selesaikan. Hutang tu bagaimana kita nak selesaikan, kena plan lah. Kalau sekiranya simpanan kita ni tak cukup untuk selesaikan, buatlah satu tabung kecemasan daripada takaful ni. Bila mana kita meninggal, ada satu pampasan yang dapat menyelesaikan hutang kita bila kita dah meninggal nanti. Dan kepada mereka yang mana yang tak ada simpanan yang cukup untuk diberikan kepada waris-waris, untuk mewarisi harta-harta kita ni, digalakkan untuk ambil takaful. Dan juga kepada mereka yang mana tak ada simpanan yang cukup untuk bayar hutang, kena buat. Memang kena buat takaful ni. Dia tak ada pilihan lain dah. Kalau dia orang kaya, kalau dia orang yang terkenal, famous, influencer, tak apalah kan, buka tabung, banyaklah yang kita boleh dapat collection. Tetapi kita ni siapa? Kan kita nak dapat collection macam tu. Kan Allah suruh, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan hutang yang ada tempoh-tempoh tertentu, maka hendaklah kamu tulis hutang tu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Allah bagi tahu, wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah orang yang di antara kamu tu menulis hutang kamu tu dengan adil. Maknanya kita kena buat dengan cari orang yang betul-betul adil, yang amanah. Contohnya macam saya kan, syarikat amanah kan. Saya daripada syarikat amanah Wasiah, memang kita ada menyediakan pengurusan pusaka, menguruskan harta sebelum kita meninggal kan. Selepas meninggal pun kalau nak buat boleh je, tak ada masalah, cuma kos dia agak tinggi lah. Tapi kalau kita buat sewaktu kita hidup ni, kos dia agak murah. 90% lebih murah. 90% lebih murah berbanding kalau kita dah meninggal baru nak buat. Sebab tu banyak harta yang terbeku. Sebab kos sangat tinggi. Berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu nak kena bayar untuk aset yang berjuta-juta kan. Mak ayah dia kaya, yang kaya mak ayah dia kan. Anak-anak dia tak kaya kan. Jadi banyak harta-harta yang terbengkalai kan. Anak-anak dia pun tak mampu, jadi dia biarkan je lah. Nampak macam mana dia tak mampu nak uruskan, nak isi, nak pergi mana semua tak pandai kan. Jadi biar je lah, aku pun ada harta sendiri kan, anak tu kata. Jadi maka bekulah, menjadilah 90 bilion yang tidak dituntut. Jadi kepada mereka yang mana yang masih belum buat perancangan, belum buat pengurusan harta, buatlah. Kita mudahkan urusan waris. Bila mana kita mudahkan urusan waris, Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, wa may yasra ala mu'sir yasra alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau sekiranya kita waktu hidup kita ada buat perancangan harta kan, buat pengurusan harta, contohnya buat dengan syarikat amanah kan, bila mana kita buat dengan syarikat amanah akan berusaha untuk selesaikan uruskan harta kita ni secepat mungkin kan. Kalau waris-waris bagi kerjasama lah, tapi insya-Allah waris-waris akan bagi kerjasama kalau sekiranya kita buat dengan syarikat amanah yang tepat. Jangan dia sana saya tak boleh cakap lah. Pastikan kita buat perancangan harta, sebab benda ni dia akan menjadi masalah dekat akhirat nanti.
Dia akan jadi masalah ke akhirat sebab ada 5 soalan yang Allah akan tanya. Ada 5, antaranya harta. Harta ni dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Allah akan tanya harta kita ni. Secara dengan lebih detail, Allah akan tanya. Sebesar zarah tu Allah akan tanya dan Allah akan balas. Kan? Macam dalam ayat surah apa tu? Az-Zalzalah. فأما من ثقلت bukan إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ya, buka Quran إذا زلزلت فمن يعمل selalu baca terlupa pula فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Sesiapa yang beramal dengan sebesar zarah, Allah akan balas dengan sebesar zarah. Sesiapa yang membuat kejahatan dengan sebesar zarah, Allah juga akan balas dengan sebesar zarah. Jadi segala aktiviti kita, segala harta yang telah kita usahakan ni, semuanya akan disoal. Adakah benda ni menjadi satu kesalahan untuk kita mengumpulkan harta? Tak salah pun, digalakkan sebenarnya sebab Nabi sendiri bagi tahu digalakkan untuk meninggalkan waris-waris ni dalam keadaan kaya. Itu lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Ada hadisnya, hadis sahih Bukhari. Cuma saya tak ingatlah dia punya matan dia. Mafhum dia begitulah. Mafhum dia begitu, yang mana Nabi galakkan untuk tinggalkan keluarga kita ni dalam keadaan kaya tu lebih baik daripada tinggalkan mereka ni dalam keadaan meminta-minta. Jadi kepada mereka yang mana yang ada harta, buatlah perancangan harta. Yang tak ada harta, buatlah takaful hayat, pempasan hayat. Bila mana kita meninggal, kita tinggalkan beberapa amount lah. Beberapa amount, contohnya 100,000 ke. Ikutlah kemampuan kita kan. Sekurang-kurangnya adalah daripada tak ada langsung kan. Adalah untuk dia survive, untuk meneruskan kehidupan. Sekurang-kurangnya dapat survive selama setahun. Sebab kiraan setahun ni Allah yang bagi tahu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240, Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang hampir kepada kematian, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan seorang isteri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah berwasiat ataupun meninggalkan satu nafkah selama tempoh setahun, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj, tanpa perlu isteri tadi keluar daripada rumah kan. Maknanya kita kena buat perancangan harta supaya pasangan kita ni, terutama isteri, dapat tinggal kat rumah tu dan dapat survive selama tempoh setahun. Kalau kita tak ada aset rumah, contohnya kita duduk rumah sewa, pastikan kita ada satu simpanan yang cukup untuk bayar rumah sewa tu selama tempoh setahun. Itu minimum. Itu minimum. Kalau saya kira-kira, setahun ni boleh dapat dalam 40,000, 50,000 lah kalau gaji 1,700 minimum dekat Malaysia kan. Kalau ikut gaji masing-masing lah, sebab komitmen masing-masing berbeza kan. Jadi bila kita meninggal ni, kita tinggalkan komitmen tu kepada keluarga. Jadi janganlah bebankan keluarga kita ni dengan kita punya komitmen. Buat perancangan. Yang mana yang tidak ada takaful lagi pergi buat. Isi form kat bawah ni. Sementara kita ni masih hidup kan. Kita dah dengar banyak perkongsian daripada mana-mana orang kan. Jadi sementara kita ni masih hidup, buatlah. Boleh? Masih lagi bersama dengan saya ke? Sahabat-sahabat? InsyaAllah bila kita memudahkan urusan waris, Allah akan permudahkan urusan kita. Dan juga kalau kita ambil tahu tentang tiga ilmu ni, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu faraid. Bila mana kita pelajari tiga ilmu ni, Allah bagi tahu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan permudahkan urusan jalannya untuk pergi ke syurga. Kan? Dia orang tak masuk kerja lagi ke? Sekejap Okay, sekejap. Sebentar. Okay. Jadi jomlah kita sama-sama pelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu faraid daripada saya lah kan. Nak dengar orang lain boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak pelajari dengan saya, nak baca makshurat bersama-sama dengan saya,
bolehlah isi form kat bawah tu kan, supaya kita dapat lagi lebih erat lah kita dapat berwasabi kan. InsyaAllah mana tahu saya dapat datang beraya ke rumah sahabat-sahabat semua kan, InsyaAllah kan, masih raya lagi kan. Okey, jadi dapat sesuatu tak daripada sesi perkongsian kita? Saya utamakan kepada mereka yang ada harta lah, yang ada harta, terutama yang beli rumah ni yang selalu kritikal ni. Saya tunjuk sikit lah rumah yang selalu kritikal, sampai masuk surat khabar lah Kalau boleh kita elakkanlah benda ni berlaku. Elakkan dengan cara buat pewarisan harta. Sekejap, saya tunjuk. Ada satu berita tu menunjukkan benda ni bukan berlaku di kalangan orang-orang yang jahil, tetapi berlaku di kalangan orang-orang agamawan. Berlaku di kalangan orang-orang agamawan. Yang mana pasangan tu dia tak sempat nak buat hibah. Jadi rumahnya difaraidkan. Jadi bila difaraidkan, ada bahagian hak faraid tu pada mak ayah dia. Jadi bila mak ayah dia ada bahagian, mak dia pergi halau anak tu daripada rumah tu. Benda ni real tau. Dan kes ni sangat tragis lah, sangat tragis. Kes ni sangat tragis. Dia ada 6 orang anak dan juga ada anak OKU. Ada anak OKU masalahnya. Jadi kita ni yang ada harta ni, buatlah perancangan. Kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya pesan pada mereka. Kita simpan-simpan harta ni nak pergi mana? Nanti Allah akan tanya, kalaulah harta ni tak berjaya difaraidkan, contoh harta tu terbeku, termasuk dalam harta yang beku 90 bilion, jadi masalah nanti. Harta tak dimanfaatkan. Harta yang tak dimanfaat ni kan Allah akan tanya. Rugilah kita. Kita dah usahakan bertahun-tahun, kita dah sanggup bergadai nyawa nak kumpul harta, ada yang sampai kemalangan sana, kemalangan sini semata-mata nak berikan yang terbaik kepada keluarga. Baguslah. Tetapi kita tak buat perancangan untuk yang seterusnya kan. Jadi bila kita tak buat perancangan, risiko. Risiko nak jadi macam ni sangat tinggi lah. Dan juga ada lagi satu kes yang syarikat kami yang uruskan kes mu'alaf. Siapa yang ada kat sini mu'alaf, berkahwin dengan mu'alaf, buatlah perancangan untuk mu'alaf. Sebab mu'alaf ni, ada di kalangan mu'alaf ni dia tidak ada keluarga tau. Ada di kalangan mu'alaf ni dia tak ada keluarga, dibuang keluarga. Ada yang dalam kes kami ni, mu'alaf ni dia daripada rumah anak-anak yatim. Pasangan ni arwah ni jumpa mu'alaf ni dekat satu majlis ilmu. Jadi pertemuan tu dia cantik lah. Mu'alaf ni nak belajar ilmu agama dan arwah ni jumpa dia dekat dalam ilmu agama dan mereka berkahwin. Tapi perkahwinan mereka ni bukan perkahwinan yang dipersetujui oleh mak dia lah, maknya suami ni, arwah dia. Jadi bila arwah ni meninggal, mu'alaf ni dia nak menunaikan hasrat, menunaikan wasiat suami dia tak tercapai. Suami dia mewasiatkan suami dia ni mewasiatkan untuk isteri ni jagalah mak dia kan, sebab suami ni dia anak tunggal, arwah ni dia anak tunggal. Jadi bila anak tunggal, dia merupakan satu-satunya anak. Jadi bila anak ni tak ada, mak dia bising lah kan. Mak dia bising. Dia halau mu'alaf ni daripada rumah tu. Dia banyaklah kes-kes yang tragis dalam menguruskan harta pusaka ni. Ceritanya sangat panjang lah. Ceritanya sangat panjang dan sangat tragis. Kalau nantilah kalau ada masa yang lebih kita akan ceritakan lah kisah mu'alaf ni. Dan sampai sekarang mu'alaf ni tak dapat dijumpai tau. Sebab dia dah buang handphone. Sebab dia macam mana mak kepada arwah suami dia, dia buang mu'alaf ni daripada keluarga. Maknanya dia tak nak ada apa-apa kata langsung lah. Dan bahagian faraid untuk mu'alaf ni
mak ni pergi beli kan, dia tebus bahagian faraid, bahagian mualaf ni. Jadi bila mualaf ni dia tak ada bahagian faraid langsung, dia pun tak ada ambil pot lah kan. Bila mak dia dah mula sakit, sekarang ni lah baru mak dia mula menyesal dan dia mohon kepada syarikat kami untuk cari mualaf ni supaya ialah dia nak jaga nak jaga diri dia sebab dia dah tak ada siapa-siapa. Mak arwah ni dia dah tak ada siapa-siapa. Jadi dia sangat perlukan perempuan mualaf ni lah, Cina mualaf ni kan. Jadi sangat tragis lah kalau nak diceritakan secara dengan lebih detail tu saya boleh nangis lah cerita benda ni. Kisah ni real, antara kisah yang sangat kritikal, berlaku pada tahun 2021 tak silap. 2021 sampai sekarang tak dijumpai Cina mualaf tu. Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja. Kepada mereka yang nak buat perancangan harta, nak buat urus pusaka, nak dengar dulu ilmu pewarisan harta daripada saya, boleh saja isi form dekat bawah, nanti kita akan kongsikan ilmu ni. Saya suka kongsi ilmu kan. Kongsikan ilmu ni pada sahabat-sahabat, terpulanglah sahabat-sahabat semua nak buat pewarisan harta ataupun tidak kan. Setelah mendengar ilmu daripada saya, insya-Allah. Okey. InsyaAllah kami antara syarikat amanah yang terbesar, syarikat amanah yang terbesar yang telah beroperasi lebih 20 tahun dan telah menyelesaikan banyak urus harta pusaka, selesai dengan jayanya lah, tak ada masalah. Alhamdulillah, ini semua atas izin Allah. Allah yang rezekikan kepada kami untuk dapat membantu masyarakat kita menyelesaikan masalah harta pusaka. Okey, jadi pada mereka yang mana yang malu-malu nak buat urus pusaka, janganlah malu-malu. Isi je form kat bawah tu Isi je form, insya-Allah nanti kita akan roger, kita akan wasabi lah. Kita akan wasabi, kita akan tanya dengan lebih detail. Okey, insya-Allah. Ini antara perkhidmatan yang kami sediakan. Menyedia dan pelaksanaan dokumen hibah, proses tututan harta pusaka, proses pengesahan hibah, proses pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah, pengurusan harta amanah, banyak-banyak lah pewarisan perniagaan. Saya betul-betul minat, tapi saya terikat untuk bekerja dengan KKM selama 3 tahun. Oh, nak jadi ejen ke? Boleh je. Buat part time pun boleh. Sebab ada di kalangan kita yang buat part time. Tak ada masalah. Ada di kalangan kita yang buat part time. Dia mulakan dengan keluarga dia dulu. Macam saya lah, mulakan dengan keluarga. Kongsikan ilmu. Kita ada slide apa semua. Skrip pun kita ada bagi. Bahan semua kita ada bagi. Tinggal buat kerja je. Kan? Masyarakat kita ramai tak tahu ilmu pewarisan harta ni. Jadi kongsikanlah. Bantu saya juga. Bantu saya untuk kongsikan ilmu ni. Kita pun dah usaha, kita buat live, kita buat konten. Jadi saya perlu support daripada sahabat-sahabat semua yang ada dalam live ni. Untuk kita bantulah berdakwah dalam ilmu pewarisan harta ni. Dan kalau dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis ni, ini tim saya je lah. Tim saya je yang buat macam ni. Tim lain dia lebih pada fear mongering. Guna taktik strategi lain lah. Diorang guna strategi insurans. Kita guna Quran Sunnah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sahabat perjuangan saya dalam melahirkan para hafiz. Para hafiz. Saya berada di tahfiz ni. Buat hibah kepada tahfiz. Nak hibahkan kepada tahfiz boleh. Tak ada masalah. Nak hibahkan kepada tahfiz contoh. Dia tak ada simpanan yang banyak, tetapi dia ada hasrat. Kan? Boleh menggunakan platform takaful, tak ada masalah. Bila mana kita meninggal tu, kita ada tinggalkan satu takaful, 100,000 mungkin, setengah juta ke, kan? 1 juta ke. Kita ambil lah portion sikit dalam tu, bagikan kepada tahfiz. Dapatlah tahfiz buat pembangunan sikit, tandas ke, kan? Naikkan bilik asrama ke, sejukkan sikit bilik asrama ke, kan? Letak aircon sikit dia, kan? Boleh lah kan. Okay, kalau
boleh je isi form kat bawah, insyaAllah nanti kita akan roja-roja lah. Okay, bye. Saya pun ada meeting kejap lagi dalam pukul 9 ni. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada semua yang mana yang stay, Cik Zaharil dan juga kepada semualah sahabat-sahabat yang masih stay farmasi ni. Syafiq. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye. Jumpa lagi petang ni insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu atas kelemahan diri saya sendiri.